bukit ya. Di bukit cari ikan lah. Ini adalah lokasi ikan ya. Ikan. Oh, 2 ekor. Oh, 2. Ini ya. Hasil tangkapan hari ni. Lumayan ya. Alhamdulillah. Rezeki ya. Rezeki 2 ekor untuk buat santapan malam ni. Ya. Ini muka-muka yang jala ya. Alhamdulillah. Rezeki untuk tempatnya. Inilah hasil yang lumayan. Yang lumayan. Aduh. Tak apa. Tak ada rezeki ya. Kita cuba lagi. Ya. Dapat 2 ekor, terlepas ekor. Tapi tak apalah. Belum sampai rezeki lagi. Kita cuba. InsyaAllah. Kita cuba lagi ya. Aduh. Tak apa. Ya, inilah di waktu petang lah. Inilah suasana dia petang di bukit ya. Di bukit Pulau Rui. Airnya cantik, tempat dah view. Okey. Allah. Belum rezeki ada. Kita cuba nasi, rezeki tu ada. InsyaAllah. Inilah suasana dia. Suasana dia. Ini dia. Hasil menjala. Tempat-tempat menjala. Hasil menjala. Ini adalah di Rui ya. Ini tempatnya. Inilah kami dalam keadaan menjala ikan ya. Di Kuala Rui. Di highway ya. Di sini dikenali sebagai highway. Inilah lokasi ikan lah, semua ikan tengah utamnya bukit rimba. Suasana di petang, waktu petang di pada jam lebih kurang 18.30. Ya, suasana dia macam cantik ya. Dia punya view dia macam cantik. Ya, tadi ya. Okey. Ramai lagi pantai jala ikan. Okey, dia punya view dah cantik lah. Suasana pada waktu petang lebih kurang dalam 18.30. Dia tengah 18.45 sekarang. Ini suasana dia. Waktu petang. Ini adalah ikan tengah. Semua ikan tengah. Ikan tengah kan ya. Menjala di waktu petang lah.
masih lagi menjala ikan. Kita masih lagi di lokasi kita, masih lagi di sini rasanya masih lagi daratan. Okay. Ini hasilnya ada dalam 1 kilo, lebih kurang 1 kilo hasil. Nanti ya, ini ya, sedikit. Lagi. Walaupun kita cuba nasi, bukan nasi di lokasi ini. Kalau kita ada rezeki, insyaAllah ada. Tak ke mana. Sebabnya ini pun dah ada rezeki kan. Tak ke mana, rezeki kalau ada. Ya, kita cuba nasi kita. Ini kita mana. Malam hari makan, jala-jala cari makan. Teh bakar, mantap.